Proton Helang 2026 hadir sebagai sebuah SUV premium generasi baharu yang direka untuk memberikan gabungan sempurna antara kemewahan prestasi dan teknologi moden. Model ini membawa identiti yang berani dengan reka bentuk yang diinspirasikan daripada kekuatan dan keanggunan seekor helang, menjadikannya antara kenderaan yang paling menarik perhatian dalam barisan model Proton masa hadapan. Dari segi luaran, Proton Helang 2026 menampilkan rekaan yang moden dan futuristik. Bahagian hadapan dilengkapi dengan lampu LED matriks yang tajam serta grill besar yang memberikan penampilan mewah dan agresif. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kecekapan serta kestabilan ketika memandu pada kelajuan tinggi. Rim alloy bersaiz besar bersama kemasan premium menjadikan SUV ini kelihatan lebih eksklusif dan berprestij. Masuk ke bahagian dalaman Proton Helang 2026, anda akan disambut dengan kabin yang luas dan penuh dengan teknologi terkini. Tempat duduk menggunakan material berkualiti tinggi dengan reka bentuk ergonomik untuk keselesaan maksimum. Papan pemuka digital sepenuhnya dipadankan dengan skrin infotainment besar yang menyokong sambungan telefon pintar, navigasi pintar dan kawalan suara. Ruang kaki dan ruang kepala yang luas memastikan setiap penumpang menikmati perjalanan yang selesa, sama ada di bandar atau lebuh raya. Dari segi prestasi, Proton Helang 2026 dijangka menggunakan enjin turbo moden yang menawarkan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Sistem transmisi automatik generasi terkini memberikan pertukaran gear yang lancar dan responsif. Pemanduan terasa lebih stabil hasil talaan suspensi yang direka untuk memberikan keselesaan dan kawalan yang lebih baik dalam pelbagai keadaan jalan. Aspek keselamatan turut menjadi keutamaan dalam Proton Helang 2026. SUV ini dilengkapi dengan pelbagai teknologi keselamatan canggih termasuk sistem brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif dan pemantauan titik buta. Kamera 360 darjah membantu pemandu melihat keadaan sekeliling dengan lebih jelas, manakala pelbagai beg udara memberikan perlindungan tambahan kepada semua penumpang. Selain itu, Proton Helang 2026 turut menawarkan pelbagai ciri kemudahan moden seperti sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula enjin, pengecas telefon tanpa wayar, penghawa dingin automatik, pelbagai zon serta ruang bak yang luas untuk membawa barangan harian dan bagasi keluarga. Semua ciri ini menjadikan Helang sebuah SUV yang sesuai untuk kegunaan harian maupun perjalanan jauh. Secara keseluruhannya, Proton Helang 2026 menawarkan gabungan reka bentuk premium, teknologi pintar, prestasi mantap dan tahap keselamatan yang tinggi, menjadikannya antara SUV yang paling menarik untuk dinantikan oleh pengguna Malaysia. Apa pendapat anda? Adakah Proton Helang 2026 mampu menjadi SUV premium pilihan utama rakyat Malaysia? Jika anda menikmati video ini, jangan lupa tekan like, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda dan subscribe channel Ride Malaysia untuk lebih banyak video otomotif menarik pada masa akan datang.